Bersempena sambutan Hari Kebangsaan, Ikatan Muslimin Malaysia ISMA dengan Kerjasama Persatuan Belia Islam Nasional Pembina telah menganjurkan makan malam amal Malam Inspirasi Perjuangan atau Pejuang 2015. Majlis yang diadakan di Pusat Konvensyen Shah Alam adalah bertujuan untuk memperingati jasa bakti tokoh-tokoh pejuang Melayu seperti Pendeta Zakbar, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Datuk On Jaafar, Ma'ruf Zakaria, Ibu Zain dan Tun Abdul Razak Husin. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam ucapannya mengingatkan orang Melayu supaya mengambil iktibar daripada perjuangan tokoh tanah air terdahulu sekiranya mahu Melayu terus dihormati. Kalau kita dapat ingat perjuangan mereka, hargai perjuangan mereka dan mengambil iktibar daripada perjuangan mereka, insya-Allah bangsa Melayu ini akan dapat dikekalkan supaya kita akan menjadi sebuah satu bangsa yang dihormati oleh dunia. Presiden ISMA, Ustaz Abdullah Zaid Abdul Rahman dalam ucapannya menegaskan bahawa perjuangan ISMA adalah berdasarkan hakikat yang membawa bangsa Melayu yang agung dan hebat. Hakikat satu bangsa yang telah melalui perjuangan survivor yang panjang, yang mencatat sejarah kepahlawanan yang hebat, melukis kisah-kisah riwayat pengorbanan yang tidak ada tolak banding dan telah mempersembahkan wira-wira syuhada yang tidak gentar dengan darah dan kematian. Turut hadir bekas Menteri Pertanian Tan Sri Sanusi Junid, bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah PDRM Tan Sri Zaman Han Rahim Han, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Encik Nizam Masya dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Persahabatan Malaysia Turki Ustaz Kamarul Naim Muhammad Faisal. Majlis disediakan dengan tayangan video tokoh, persembahan penyanyi terkenal tanah air Datuk Dr. M. Nasir, kumpulan nasyid perjuangan Fetia dan deklamasi sajak oleh Ahmad Sarju serta Encik Zaim Syari. Bersama kita lawan Melayu